Selepas eksplor pelbagai lokasi menarik di Terengganu, rupa-rupanya masih banyak lagi yang kami belum terokai. Dan untuk sambungan pengembaraan kami di Terengganu kali ini pula akan menuju ke beberapa lokasi yang lebih menarik lagi. Destinasi pertama kami hari ini ialah Terapuri Heritage Village yang terletak di Setiu. Nama Terapuri membawa maksud Tanah Para Istana, sebuah resort warisan yang diinspirasikan daripada seni bina istana Melayu abad ke-17. Yang menariknya, tempat ini menghimpunkan puluhan rumah tradisional Terengganu yang berusia antara 100 hingga 250 tahun. Kami juga dipelawa makan tengah hari di sini dengan kepelbagaian hidangan kampung yang sedap dan menarik. Selain itu juga, kami sempat untuk sertai beberapa aktiviti tradisional seperti masak keropok menggunakan pasir pantai, parut kelapa secara tradisional dan permainan tradisional kampung. And yes, tim kami menang lagi dalam pertandingan terompa gergasi. Perjalanan kami seterusnya ke Neo Pantai Sawo Cafe. Kalau korang jenis suka healing, kami pasti korang akan suka tempat ni. Kafe tepi pantai ni terkenal dengan pemandangan laut yang cantik, angin sepoi-sepoi basah dan suasana yang cukup menenangkan. Dan ini adalah pertandingan terakhir kami di KL Express dan Explohan 2026. And yes, lagi sekali kami menang lagi dalam slogan War Terbaik. Malam terakhir kami di Terengganu diakhiri dengan sesi makan malam bersama Tourism Malaysia. Turut berlangsung sesi penyampaian hadiah, cenderamata dan sesi bergambar bersama semua peserta. Walaupun penat, tapi inilah antara momen yang paling bermakna sepanjang trip ni. Dan tibalah hari terakhir kami di negeri paling bahagia di Malaysia. Sebelum pulang, kami sempat singgah ke salah satu mercu tanda paling ikonik di Kuala Terengganu iaitu Pasar Payang. Pasar Payang terkenal sebagai tempat untuk mendapatkan pelbagai produk tempatan seperti batik, kraft tangan dan makanan tradisional Terengganu. Kalau korang datang Terengganu, wajib singgah sini untuk bawa pulang buah tangan. Sebelum memulakan perjalanan pulang ke Kuala Lumpur, kami singgah dahulu makan tengah hari di restoran Pio Gano. Restoran ni cukup popular dengan hidangan asli Terengganu yang menawarkan pelbagai pilihan lauk kampung yang menggunakan resepi tradisional orang Ganu. Seterusnya, kami meneruskan perjalanan pulang ke Kuala Lumpur bersama kereta Pro 2 yang sentiasa menemani kami sepanjang ekspedisi ini dan tumbler Starbucks edisi Visit Malaysia 2026 yang sentiasa bersama kami untuk memastikan kami kekal hydrated sepanjang trip ni. Jutaan terima kasih juga kepada Abang-Abang Polis dan JPAM yang melancarkan perjalanan kami sepanjang KL Express and Explohan 2026. Terengganu bukanlah sekadar destinasi pelancongan, ia adalah negeri yang penuh dengan cerita, budaya dan pengalaman yang membuatkan kita nak singgah lagi. Jutaan terima kasih juga kepada Tourism Malaysia, Matic dan Gaya Travel untuk trip yang cukup bermakna ni. Sampai jumpa lagi di Terengganu.